Dah berhenti pakai spek mata selama 10 tahun. Tiba-tiba dah masuk umur 40, keadaan makin teruk. Apa yang perlu kita buat? Ada orang kan sebelum tu dia pernah pakai spek mata rabun silau. Digunakan untuk night driving sahaja, bawa kereta waktu malam. Lepas tu dia pakai sekejap dah tak pakai, dia simpan spek tu. Dan selepas 10 tahun, dia perasan yang selain night driving dia makin teruk, dia dah dapati bahawa tulisan handphone dan tak jelas. Tulisan kat komputer tak jelas. Writings kat dokumen pun tak jelas. Rupa-rupanya dia dah masuk umur 40 dan dia dah mula ada rabun dekat. So masalah rabun silau driving malam tu belum settle lagi. Dia dah ada rabun dekat. Kali ini dia dah buat keputusan untuk do something, tapi dia lost. Dia tak tahu apa yang perlu dia buat. Saya beritahu dulu in this case, depends pada niat korang. Kalau korang masih belum rasa nak pakai spek mata lagi, okay, then korang kena pilih dulu sama ada korang nak buat spek mata untuk membaca jarak dekat ataupun spek mata untuk driving sahaja. Dan tentunya spek mata untuk membaca jarak dekat ni, dia tak boleh guna untuk driving. Dan spek mata untuk driving pula, dia tak boleh gunakan untuk membaca. Pendek kata, satu spek untuk membaca, lepas tu satu spek lagi untuk driving. Kalau korang pakai spek berasingan, satu untuk dekat, satu untuk driving, kelebihan dia, harga tu lebih murah dan dia sangat mudah untuk digunakan. Korang pakai je, celik mata, terus function spek mata tu. Tapi kalau korang benar-benar committed nak pakai spek mata, dan korang boleh fikirkan untuk beli cermin mata yang jenis ni. Ini adalah cermin mata multifocal di mana dia menggabungkan dua function spek mata ni. So korang tak payah beli dua spek dah. Korang just pakai satu spek untuk semua keadaan, termasuk driving dan tengok handphone. Cermin mata multifocal ataupun jauh dan dekat ni dia ada satu PL yang ramai tak suka, iaitu dia ada pembahagian atas dan bawah. So masa korang mula-mula pakai ni, korang akan rasa macam confused, rasa macam pening pun ada, rasa macam janggal dan tak selesa. Dia mengambil masa lebih kurang 2 hingga 4 minggu untuk korang sesuaikan diri. Kesimpulannya, mana lebih best? Okay, korang boleh pilih untuk buat satu spek jarak jauh sahaja, satu spek untuk komputer, ataupun korang boleh pilih salah satu, ataupun korang terus beli cermin mata gabungan, cermin mata multifocal. Anyhow, stay bergantung pada keadaan, keperluan korang. Semua orang ada keperluan yang berbeza-beza. Korang boleh bincang dengan kedai spek mata sebelum korang buat pembelian. Nasihat terakhir saya, kita pun dah tinggalkan spek mata lebih 10 tahun. Dah masuk umur 40, kita dah tak boleh nak lari. So, bertindak sekarang, kena buat keputusan.